Tadi kita cakap pasal ni, bagaimana pula dengan komuniti Cina dalam perniagaan sejak Madani ni? Apa masalah besar diorang sekarang, betul. Michelle? Okay, masalah yang paling besar ialah e-invoicing. E-invoicing E-invoicing. Dah ramai sudah surrender. Surrender artinya ada setakat yang aku tahu mereka tutup perniagaan mereka kerana tak boleh handle e-invoicing kerana margin mereka kan sangat slim, sangat sikit. Jadi kalau you nak implement ini, lagipun masih ada cukai yang belum kembali pada peniaga. Jadi yang mereka punya cash flow sudah stuck. Yang medium punya lah, ini bukan micro. Micro mereka memang tak boleh buat e-invoicing. Ya, betul. Kalau you expect yang micro itu buat e-invoicing, mereka kena belajar komputer. Okay? Betul. You cuba fikir ya. Itu pakcik-pakcik macam-macam yang buat Bak putih. Bukan Jual sayur. Jual sayur, jual ayam, jual ikan. Jual ikan, jual makanan yang runcit-runcitnya. Runcit pun terlalu, yang itu setengah kedai punya, kecil-kecil punya tak boleh lah. Yalah. Tak boleh. Mereka punya income satu bulan pun tak hingga 10,000. You expect mereka pergi invest lagi buat komputer, buat e-invoicing. Mereka macam mana? Tak boleh. Jadi kalau ada di antara mereka yang memang tak ada buat e-invoicing lah. Tapi setakat yang saya faham, pada bulan 6 kan, bulan Jun semua kena buat e-invoicing. Betul ke tak betul? Implement. Above 1 million lah. Tapi tak, hari tu aku baca, dia kata above 1 million itu hanya sampai Jun. Sampai Jun this year. Tapi I don't know whether it's correct or not lah. Betul. Dia tapi lepas tu dia akan review. Jadi I pun tak tahu sama ada yang lepas tu below 1 million tu 500,000 tu akan affect ke tak ada. I rasa hari tu I buat search, baca